Ini adalah peringkat KMR. Saya katakan tadi peringkat KMR dia ada 3 peringkat KMR. Proses, the whole proses tu ada 3. Perancangan, pelaksanaan maknanya PDP dalam bilik darjah dan juga showcase. Tapi dalam perancangan tu dia ada 3 cikgu. Dalam perancangan tu dia ada 3 peringkat. Dalam perancangan, proses perancangan dia ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama ialah kurikulum. Peringkat yang kedua ialah pentaksiran. Peringkat yang ketiga ialah pedagogi. Ada 3 peringkat dalam perancangan KMR. Perancangan, proses perancangan ni ada beberapa template yang cikgu kena hantar dengan RE. Dan RE perlu bimbing lah kalau cikgu tidak mahir. Okey, peringkat perancangan ni sebab peringkat pedagogi maknanya dia akan berlaku pedagogi dalam bilik darjah. Okey, dan peringkat showcase ni nanti, proses showcase ni, showcase pun berlaku dalam bilik darjah ataupun kalau kata sekolah nak buat hari kurikulum, maknanya murid boleh ada showcase lah. Tapi kalau tak pun dia berlaku dalam bilik darjah masing-masing. Kalau tak pun berlaku, kalau masa sekarang ni kita terus PDPR, dia akan berlaku dalam PDPR. Tapi perancangan ni, siapa yang buat perancangan? Guru akan merancang dulu. Guru akan menyusun apa yang guru kena buat, dia akan susun. Akhirnya dia execute dia punya perancangan tu di dalam bilik darjah. Dia memang berlaku di dalam bilik darjah. Pelaksanaan memang 100% akan berlaku dalam bilik darjah. Okey, bukan luar bilik darjah. Okey. Peringkat kurikulum. Peringkat kurikulum ada 1, 2, 3, ada 5 proses. Dalam peringkat kurikulum ada 5 proses. Apa yang sekolah kena buat dalam peringkat perancangan ni, okey, dalam peringkat perancangan kurikulum peringkat 1. Mula-mula sekolah kena pasti berapa subjek yang nak buat KMR. Yang hadir kursus hari tu 2. Sebenarnya saya bagi cadangan lebih daripada 2 tapi ada bantahan. Sebenarnya tak ada masalah kalau guru-guru ni lebih ramai yang hadir, jadi lebih ramai yang akan dapat pengetahuan secara direct tentang tentang KMR. Tapi yang mendaftar tu 2 je sebab dalam surat tu 2. Yang lain tu boleh ikut, tak ada masalah. Okey. Kena pasti berapa subjek. Kalau nak buat 2, hari tu yang dihantar 2 je lah. Maknanya cikgu tak berkembang lah. Tapi kalau yang ada masuk dalam tu 4, buatlah 4. Okey. Kalau cikgu nak buat 6, buatlah 6. Terpulang kepada sekolah. Tapi tak boleh buat Sabtu. Sebab dia interdisciplinary. Dia kena melebihi daripada 1 subjek. Minimum 2 subjek. 3 subjek ke 4 subjek ke terpulang. Dalam kelas atau tahun yang sama. Mata pelajaran berbeza tapi dalam tingkatan atau tahun yang sama. Kalau tingkatan 2 nak buat 2 kelas, tingkatan 2A, tingkatan 2B. Tahun 2A, tahun 2B. Kalau tak nak buat tahap 1, tahap 1 ni dia tak ni lah. Dia kurang lah. Tapi nak buat jugalah tahap 1, tahap 2. Maknanya tahun 3 dengan tahun 5. Tapi sebab apa? Mungkin satu hari nanti sebab kita tengok dalam pelaksanaan PBD buku ni kami pernah pernah diberitahu mungkin tahun 6 dan tingkatan 3 akan ada markah PBL lah. Sebab dia memang dah terkandung dalam ni cikgu, dia memang dah ada. Nak buat tahun 6 pun boleh, tak ada masalah. Nak buat tahun 5 lah sebab nanti dia duduk tahun 6 dia dah ada perancangan untuk tahun depan ni. Kalau katalah PBL tahun depan di titik beratkan akan masuk dalam ni, kena ada satu projek, tahun 6 tahun depan, jadi dia dah bersedia. Terpulanglah pada cikgu. Okay, alright. Okay, first kali kena pasti beberapa subjek tadi. Saya kata minimum berapa subjek? 2 subjek sebab dia merentas disciplinary. Okay, maknanya merentas mata pelajaran. Minimum 2 subjek, maksimum terpulang kepada sekolah. Bila dah kenal beberapa subjek ni, guru-guru yang kelas yang dah kena pasti, dia kena pasti subjek, kena pasti kelas ataupun tahun.
Kalau 2 kelas tahun 5, contohnya tahun 5 ada 2 kelas, dua-dua tak nak buat KMR, maknanya cikgu ni akan duduk. Cikgu ni akan duduk, subjek apa? Contohnya nak ambil 4 subjek untuk 2 kelas. BM, BI, Sains, Matematik. Sains jadi tuan rumah sebab dia akan ada satu projek besar. Sains akan duduk tuan rumah. RBT boleh tak? Boleh. RBT pun cantik sebab dia akan ada satu projek kan? Okey, katalah kalau mungkin kelas A ni, kelas A, 5A, BM, BI, Sains, Matematik. Kelas B, subjek lain pula. Mungkin RBT akan menjadi tuan rumah. RBT, mata pendidikan Islam, subjek apa lagi cikgu? BM dengan BI nak masukkan juga. Okey, tak ada masalah. Tapi kelas kedua RBT jadi tuan rumah. Kelas pertama sains tuan rumah. Kalau nak dua-dua sains jadi tuan rumah pun tak ada masalah. Tapi kalau cikgu tu mengajar dua kelas yang sama, kesian dah dekat dia. Tapi kalau cikgu tu mengajar 2 kelas yang berlainan, sains 5A cikgu A, sains 5B cikgu B. Tu tak apa, dia boleh jadi tuan rumah. Tapi kalau cikgu A ni dia mengajar 2 kelas, kesian dia nak jadi tuan rumah. Jadi pilih satu subjek yang boleh menjadi tuan rumah kalau nak buat 2 kelas lah. Kalau nak buat 1 kelas maknanya tentukan satu subjek itu akan menjadi tuan rumah. Subjek-subjek yang lain akan menjadi subjek sokongan. Bila dah pilih, dah tahu subjek apa, cikgu ni akan duduk. Cikgu ni akan duduk, dia akan berbincang dan tuan rumah kata, saya sebenarnya ada masalah lah. Tema tentang ini, pencemaran contoh, tema pencemaran. Jadi digunakan konsep atau tema pencemaran, subjek sokongan yang lain akan mengikut. Okey, kalau BM kata, saya pencemaran ni susah sikit lah, tak ada ke tema lain yang cikgu susah nak mengajar? Dia akan datang pada satu konsensus lah. Okey, tapi selalunya ditentukan oleh subjek tuan rumah yang ada masalah. Okey. Kemudian masing-masing ni akan buka di SKP. Sains buka di SKP Sains, BM buka di SKP BM bagi tahun tersebut. Kalau nak buat tahun 5, buka di SKP tahun 5. Tahun 5. Dia akan cari dalam di SKP tu SP, SK, standard kandungan dan standard pembelajaran yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Contohnya tema dia pencemaran. Okey, pencemaran. Jadi dia pilih, okey, bila dia dah pilih, dia akan dapat benda tu, dia akan dia dah dapat benda tu, dia tentukan, dia akan salin dia punya SK dan SP. Ada dia punya toolkit dia, cikgu salin. Salin. Lepas tu, bila dah salin nanti dia akan rungkai. Dia akan rungkai daripada di SKP tersebut perkataan-perkataannya. Kita akan tengok selepas ni. Bila dah rungkai, nanti dia akan bina satu big idea. Big idea ni, okay, macam satu slogan lah yang berkait rapat tentang pencemaran. Contoh ya cikgu. Di bulankah kita pada kurun ke-22? Di bulankah kita pada tahun 2022? Orang kata, kenapa pula kurun 2022 nak duduk kat bulan? Sebab bumi dah musnah, sebab tak ada dicemarkan oleh manusia. Maknanya bila orang orang tengok tentang kita punya big idea ni, orang akan tertanya-tanya, tentang apa benda? Kalau dunia tercemar akhirnya mungkin kita akan berpindah ke bulan. Contohnya lah cikgu. Itu yang dimaksudkan dengan big idea. Dan soalan pencetus idea ni, soalan-soalan yang guru akan lontarkan bila mengajar di dalam bilik darjah. Dia ada satu soalan yang berdasarkan kandungan dan juga soalan-soalan yang berdasarkan menjangkau luar kandungan, maknanya soalan kebat. Cikgu-cikgu semua dah bersedia apa soalan-soalan yang akan disoal kepada murid. Dia dah siap semua, nanti dia akan susun, dia akan buat soalan-soalan ni. Masuk saja dalam PDP dia akan lontarkan soalan ni. Okey. Subjek masing-masing subjek akan masing-masing. Big idea satu je. Kalau 4 subjek duduk, dia akan bina satu big idea. Tapi soalan pencetus idea adalah subjek masing-masing. Sebab dia nak mengajar, dia nak utarakan soalan kan. Jadi berapa bilangan soalan terpulang kepada subjek masing-masing. Jadi kalau dia kata, saya perlukan sekurang-kurangnya 5 lah soalan.
Jadi soalan-soalan ni yang akan dilontarkan dalam PDP dia nanti. Soalan-soalan ni akan dijawab oleh murid, akan mencetuskan pengetahuan pada murid untuk apa yang perlu dijawab nanti ataupun apa proses yang perlu dilalui. Okey. Okey, ingat ya cikgu, kena pasti subjek, kena pasti standard, kemudian kena pasti pengetahuan. Ni merungkai kena pasti pengetahuan dan kemahiran. Bini idea, satu idea saja bagi satu kumpulan. Kalau kelas A dengan kelas B nak buat dua-dua. Kelas A ada idea sendiri, kelas B ada idea sendiri. Jika tuan rumah yang berbeza. Mungkin dia nak gunakan tema atau konsep yang berbeza. Okey, seterusnya cikgu, ini ialah kaedah backward design. Bila kita kata kenapa pula nak backward design ni? Okey, dalam PDP kita, kita tengok dalam PDP kita yang tradisional sekarang kita ada DSKP kan? Kita ada DSKP, kemudian kita ambil daripada DSKP kita tu, kita merancang pedagogi. Dari DSKP curriculum, kita rancang pedagogi. Kita ambil DSKP kita tu, kita cari SK dengan SP yang bersesuaian. Okey, mengikut kita punya scheme of work, rancangan dan juga rancangan tahunan, kita buat pedagogi. Kita rancang pedagogi. Selepas kita rancang pedagogi, kita akan melaksanakan pentaksiran, betul? Dalam kita punya kelas sekarang. Tapi bila backward design, KMR, kita buka DSKP. Kita buka DSKP, kita buka DSKP, kita rungkai. Kita cari kemahiran, kita cari pengetahuan. Perkataan-perkataan dalam SK dengan SP tu, kita rungkai, kita cari. Bila kita dah cari, kita akan buat pentaksiran, assessment. Kita akan buat pentaksiran, assessment. Maknanya kita rancang pentaksiran. Dan akhirnya barulah pedagogi itu dilaksanakan. Okey, jadi dia memang menggunakan CAP. Kurikulum, rungkai, buat pentaksiran dan pedagogi akan ujung sekali. Maknanya bila pedagogi itu dilaksanakan, murid akan menggunakan evidence ataupun rubrik-rubrik yang cikgu dah bina ni untuk melaksanakan dia punya prosesnya. Jadi dia akan ikut satu step by step dan cikgu sebagai fasilitator saja dan juga pengawas bagi pedagogi. Maknanya cikgu terangkan benda ni, mereka ikut benda ni dan murid akan buat proses dia. Jadi kita tengok dia punya, kita akan pantau setakat mana murid kita dah buat. Dah dapat, ada tak yang belum dapat, boleh bertanya dan seterusnya.